Korang tahu tak hantu polong ni diorang buat macam mana? Jom dengar ni. Okey, secara ringkaslah kalau korang tanya aku, hantu polong ni adalah hantu homemade. Ya, sebab korang kena buat dia dulu. Bahan utama dia, darah orang yang mati dibunuh. Kalau dululah orang nak buat hantu polong ni, bila ada orang mati kena bunuh, dia akan pergi tadah darah orang yang mati kena bunuh tu dan masukkan ke dalam satu botol kaca yang mulut dia panjang macam tu. Contoh yang paling senang, korang boleh tengok botol kicap lah. Bentuk dia macam tu. Lepas tu, botol tu pula, dia orang tak simpan suka-suka, tak letak merata. Kalau ikut ada catatan lama, botol tu kena ditanam dekat tempat yang paling kotor. Kalau dulu biasanya, orang akan tanam dekat bawah reban ayam ataupun bawah rumah. Lepas tu tuan dia yang nak buat polong ni kena baca jampi tertentulah bacaan-bacaan dia setiap malam sampai botol tu mengeluarkan bunyi yang selalunya orang cakap bunyi macam bunyi anak ayam. So bila dengar je bunyi tu daripada botol tu, itulah tandanya yang polong tu dah jadi, polong tu dah bernyawa. Persoalannya, kenapa orang tu nak bela polong? Sedangkan kalau dia bela toyol, dia boleh buat duit. Okey, ni kesimpulan aku. Polong ni adalah senjata untuk pengecut. Kenapa? Sebab dia digunakan khusus untuk khianat dan dendam. Contohlah, kalau tuan dia ni dengki dekat jiran dia, tak pun dekat musuh dia, dia hantar polong ni untuk hancurkan hidup orang tu dari jauh. Mangsa yang kena serang tu bukan setakat sakit biasa tau. Ada yang kena rasuk, ada yang kesan lebam dekat badan, cala, dan yang paling teruk, boleh buat mati. Senang cakap, polong ni takkan berhenti selagi tuan dia tak hentikan dia ataupun selagi mangsa ni tak hancur sehancur-hancurnya. Tak matilah. Tapi ingat, nak jaga polong ni tak sesenang yang disangkakan. Polong ni bukan macam kucing yang korang boleh bagi whiskers. Dia makan darah. Darah tuan dia sendiri. Katanya, tiap malam Jumaat ataupun secara berkala lah, si tuan ni kena hiris jari manis dia dan sumbat masuk ke dalam botol yang ada polong tu. Dan yelah, dari situlah polong tu makan. Tapi kalau tuan dia lupa ataupun tak sengaja tak bagi makan, benda ni mengamuk Dia tak cari orang luar, tapi dia akan cari family terdekat tuan dia. Sebab itulah kalau korang pernah dengar kisah-kisah pasal polong ni, ada kisah yang kata bila dia terlupa nak bagi makan, belaan dia ni akan hisap darah daripada wife dia contoh. Dan yang macam aku pernah terima, si pengirim ni kata bila dia buka mata, dia perasan macam ada satu sosok makhluk yang menyeramkan tengah hisap ibu jari kaki dia. Dan itu adalah polong belaan family dia. Tapi kan, di zaman moden 2026 ni, korang rasa ada lagi ke yang masih mengamalkan dan membela polong? Dan kalau korang tanya akulah, sifat iri hati dan dengki manusia ni sendiri lagi menakutkan daripada hantu-hantu ni. Benar atau tidak kisah yang aku ceritakan ni, korang nilailah sendiri. Weh, korang nak tak aku cerita kisah pasal polong ni yang orang kirim kat aku? Cuba korang komen.